Assalamualaikum. Selamat tengah hari saya awak. Hujung-hujung minggu ni Allah sedapnya duduk relax-relax sambil makan goreng pisang. Saya awak mari hari ni mak tindak share cara-cara mak tindak buat goreng pisang ni. Goreng pisang ni banyak cara sebenarnya, tapi ni antara cara hak boleh buat. Lepas tu sedap je makan dia, rangup. Nak buat goreng pisang ke, goreng celup tepung, ikan ke, sotong ke, boleh belaka guna cara gini. Ni cara dia dah. Ni kapur makan tu, setengah sudu kecil. Tu sudu kecil tu bubuh dalam setengah cawan. Kita kucar, Allah, kapur dia kerah, jadi kita kucar dalam air gini. Tak apa, kerah hak lama, kapur lama. Jadi kita kucar-kucar biar dia lembut. Kita curuh dalam bekas ni lah. Kita nak buat adonan tepung goreng celup tepung tu. Lepas tu ni tepung beras. Tepung beras ni boleh je guna cak benda-benda pun. Mak ti guna separuh. Satu pack ni dia ada 500 kalau tak silap. Guna separuh. Dia tak kisah sangat sebenarnya kalau nak guna sebekas tu pun tak apa. Tapi dia tengok kepekatan dia kayak gini. Lepas tu ni kunyit, serbuk kunyit. Guna separuh sudu kecil tu juga. Kita nak suruh dia ada colour sikit. Garam. Mak ti guna satu sudu besar. Sudu besar tu sebab garam kalau pen ni dia tawar sikit. Lepas tu mak ti letak tepung ubi ataupun tepung kanji pun boleh juga, 2 sudu besar. Lepas tu telur sebiji. Telur sebiji. Lepas tu ni air kapur tadi, Allah, color kuning tu sebab sudu tu bekas kunyit tadi kan, dia jadi color kuning. Dia benda ni air kapur tadi tu lah. Lepas tu kita kucar lah. Kucar biar dia rata. Tak payah kepuk-kepuk pun, kucar gitu je. Lepas tu boleh letak air. Mak ti letak air sejuk biasa je. Kalau saya awak nak letak air sejuk cool, yang sejuk kowe ke, nak letak air batu sikit ke, boleh. Tu Nuah tunggu dah tu. Nak makan goreng pisang. Okay, kita kucar dah tu. Lepas tu ni rahsia dia, nak suruh rangup lama. Mak ti letak satu sudu makan cuka makan cuka makan. Lepas tu beres lah. Beres, jangan cair sangat, jangan pekat sangat. Gitu je. Lepas tu adalah pisang. Mak ti ada pisang kelak siang rasanya tu. Pisang kelak siang. Lepas tu ada tape ubi. Kita nak buat goreng tape sekaligus. Kalau musim cempedak, boleh bubuh juga buah cempedak. Kalau ada ikan hak segar-segar tu, celup sekali ikan dengan sotong pun boleh. Mak ti gini pinipih gini. Boleh je nak iris warna-warna pun ikutlah. Iris benda ni pisang tu, celup dalam tu, lepas tu goreng. Boleh belah ke tepung ni nak goreng benda-benda pun. Kalau nak goreng ikan, dia kena buat cair sikit. Gitu je lah. Kalau tengoklah, takut dia tak lekat di ikan tu. Lepas tu tunggu minyak panas betul-betul, barulah kita letak. Jangan minyak tak berapa panas kita letak dah dia jadi tak comel. Kita test dulu dengan tepung dia tu tadi. Letak tu dia jadi gelegok gitu tu. Beres tu. Goreng sampai habis lah. Jangan masa kita tengah letak-letak tu, jangan balik banyak-banyak kali. Bila dia masak dah sebahagian tu, baru balik. Jangan letak tu terus balik. Dia jadi dak lekat tepung tu. Biar dia masak dah sikit separuh tu, jangan sampai hangit pula. Barulah kita nak balik. Gitu. Kalau kita balik dia jadi dak lekat. Beres. Sedap ni. Makan petang-petang ni. Hujung-hujung minggu ni, kalau sedap lah makan ramai-ramai. Saya awak boleh try buat goreng pisang sendiri kat rumah. Senang je. Selamat mencuba.